waktu saya balik daripada Jordan pada tahun 2006, bulan Januari. Masa baru-baru balik, nama Dr. Asri ni tengah naik. 2005, 2006 tu. Masa tu memang sedang hangat diperkatakan. Waktu tu tak ada WhatsApp. Waktu tu internet pun sangat terhad. Wi-Fi pun baru nak muncul. Sebelum tu memang kalau internet ni dia lebih kepada kabel lah. Kan? Nak connect dengan internet tu, kena buka telefon, wire telefon masuk dekat komputer. Ni zaman-zaman purba. Baru sikit daripada zaman Firaun lah. Jadi saya tak dapat maklumat yang banyak berkenaan dengan Dr. Mazhar ni. Tapi orang duk bercakap. Bila balik je orang duk bercakap. Bila balik je orang duk bercakap. Jadi pada masa tu pun kita, biasalah kita rasa macam, teruk teruk kan. Tapi lama kelamaan bila kita dengar YouTube, apa yang Dr. Mazhar sebut ni, itulah yang saya belajar dulu. Masa dekat Jordan, sama je. Tak ada beza. Mengajak kepada keterbukaan mazhab, minta kembali kepada akidah salafus salih, tak suka kepada bid'ah dan khurafat, mengajak masyarakat untuk menggunakan kebijaksanaan dalam beragama, supaya masyarakat kita jangan terlalu dependent kepada orang lain, jangan terlalu bergantung kepada orang agama dalam masalah ibadah. Itu yang kami belajar dulu. Jadi lama-kelamaan saya rasa macam tak ada benda pun sebenarnya. Jadi saya pun pada ketika itu dijemput oleh seorang sahabat, kawan sekolah, untuk datang ke Dewan ini pada tahun 2006. Sebelum tu memang tak pernah lagi datang lah. Kerana saya ni orang Perak. Sekolah pun di Perak. Habis sekolah terus pergi Jordan. Jadi masa tu nasi kandar pun tak kenal. First time makan nasi kandar masa datang 2006 di sinilah. Lepas daripada convention sunnah. Baru tahu rupanya sedap nasi kandar tu. Sebelum ni kita makan nasi mandi je. Dekat negara Arab kan. Jadi 2006 masa tu convention sunnah. Di sinilah bertemu dengan beberapa tokoh selain daripada Datuk Asri. Kita jumpa dengan Datuk Fathul Bari pada masa itu. Tapi Dr. Fathul Bari ni anak kenal lama dah. Sebab dia buat master di Jordan. Jadi kami bertemu di Jordan dulu. Tapi tak apa rapat. Sebab dia master, saya degree. Jadi dia senior lah kan. Jadi tak berapa nak rapat sangat. Tapi kenal lah. Cuma bila datang ke sini, kita sebagai masa tu orang kecil-kecil, jadi kita duduk belakang-belakang kan. Orang pun tak kenal kita. Tapi kita rasa ini adalah satu gerakan yang akan jadi satu ledakan pada masa itu. Dia akan jadi satu fenomena. Dan Alhamdulillah, apa yang saya jangka itu sebenarnya berlaku. Jadi berlakulah apa yang berlaku dengan pelbagai cabaran dan dugaan, dan akhirnya dakwah sunnah ini sampailah ke tahap ini. Walaupun ada kekurangan di sana sini, tetapi kita boleh meletakkan satu perasaan gembira apabila dakwah ini telah sampai. Walaupun kita katakan base kita ataupun pusat pemerintahan kita berada di Perlis, tetapi manfaatnya tu sampai ke selatan negara, sampai ke Malaysia Timur. Memang kalau pergi ke Sabah, orang ambil gambar dengan Mufti Perlis ni, kita pun confused. Ni Mufti Perlis ke Mufti Sabah? Kan? Sebab orang ambil gambar banyak, orang bagi macam-macam barang, orang nak bertemu dan sebagainya. Tapi benda yang selalu dipesan kepada kami oleh Datuk Mufti adalah dakwah ini bukan kita mencari kemasyhuran. Dakwah ini bukan kita mencari keuntungan. Jadi saya bersama secara aktif apabila saya balik 2015. Saya balik selesai buat PhD daripada University of Jordan. Pada ketika itulah bila kuliah di Kuala Lumpur. Tengok-tengok ada kamera datang. Masa tu DKS, dokumentari kuliah sunnah, dan juga PMT pun ada datang rakam. Saya pun tak tahu siapa yang suruh dia orang rakam saya. Tapi pada masa tu video-video pendek pun disebarkan. Kan? Orang duk buatkan saya punya Facebook page. Orang buat, bukan saya buat. Sebab saya tak tahu macam mana nak buat page Facebook. Ada juga orang cadangkan untuk buat, tapi saya kata malulah. Nanti kalau buat page Facebook 5 orang je like.
kan? Lagi sikit daripada rakyat, daripada macam Ustaz Mat 8 orang je kan, ni 5 orang je yang like kan. Jadi kita malu, tapi orang tolong buat kan, dia tolong buatkan macam-macam, buatkan poster, disebarkan, semua itu datang, kita tak bayar pun pada mereka. Tetapi kerana mereka merasakan ini adalah tanggungjawab untuk memberi kesedaran kepada masyarakat untuk kembali kepada keaslian agama. Sebab masa mula-mula saya balik dulu, banyak saya menulis berkenaan dengan hadis palsu. Saya lawan berkenaan dengan hadis mungkar, hadis matruk. Akhirnya benda ni jadi satu pegangan masyarakat. Sehingga pada hari ini memang orang betul-betul allergic dah dengan hadis palsu ni. Bila dengar je mana-mana ustaz bercerita tentang benda yang pelik, akan ada soalan. Tolong cari je sumber dia. Sehingga kami pun berjaya buat satu platform semak hadis. Dan Alhamdulillah berjalan sehingga ke hari ini dengan infak dan sumbangan orang-orang awam dan juga badan-badan kerajaan.